emas tak naik selama 100 tahun? Betul. Ada ketika yang tuan-puan harga emas ni tak naik pun ataupun mendatar selama 100 tahun, iaitu daripada tahun 1833 sehinggalah tahun 1940-an. Kenapa harga emas tak naik? Sebenarnya di sebalik kenaikan harga emas ada sejarah dan fakta tentang ekonomi dan juga sistem kewangan yang kita perlukan. Hari ini tuan-puan, duit kertas yang kita pakai hari ini dah tak ada kena menggunakan emas. Jadi bila duit kertas yang kita pakai hari ini jatuh, ketika itulah harga emas naik disebabkan nilai duit kertas yang jatuh. Berbeza dengan tahun sebelum 1971, duit kertas yang kita pakai disandarkan kepada emas. Jadi siapa yang simpan duit waktu itu sebenarnya dia simpan emas. Duit ni adalah voucher bagi mewakili emas. Sebelum tahun 1971, tak wujud lagi istilah pelaburan emas. Sebab harga emas tak naik, buat apa nak melabur? Sebab duit yang kita pakai waktu tu sudah pun disandarkan kepada emas. Jadi tak perlulah nak melabur dan sebagainya. Tapi bermula pada tahun 1971, ketika itu duit tak lagi kena mengena dengan emas. Ketika itulah tuan-puan kita menghadapi inflasi dan kita perlu cari jalan bagaimana untuk simpanan kita boleh melawan inflasi, iaitu dengan meletakkan simpanan kita ataupun kekayaan kita dalam pelaburan tertentu. Macam-macam aset kewangan tuan-puan boleh letak, tetapi aset kewangan yang paling stabil untuk jangka masa panjang, saya lebih rekomen untuk tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Macam saya sendiri, saya sudah 3 tahun menyimpan emas bersama dengan Public Gold. Dan Public Gold ni sudah pun beroperasi selama 18 tahun dan bila kita simpan emas dengan Public Gold, mesti dapat emas fizikalnya. Untuk tuan-puan yang nak belajar mulakan simpanan emas, jom saya bantu, boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Follow Wira Parapai untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!